Okey, boleh sambung. Eh, saya sambunglah ni. Okey, dalam nampak kan dalam share screen ni kan? Okey. Untuk soalan ni saya ambil berapa yang famous lah. Soalan ada 3 soalan ni saya ambil yang famous. Jadi kamu boleh tengok dalam screen ni. Jadi kita saya buat satu-satu untuk saya tunjuk buat untuk ke mana ni? Saya tunjuk buat macam mana buat macam ni. Okey? Okey. Okey. Untuk 28A ni dia cakap hitung harga dan kuantiti keseimbangan harga barang barang X. Sorry. Jadi dia dekat sini dia guna sebutan P. Macam mana mau bezakan dia tu permintaan ataupun penawaran? Kita tengoklah sini. Sini satu ni negatif, satu ni negatif, satu lagi positif. Jadi boleh tahulah kalau positif dia tu untuk penawaran. Sebab dia punya keluk tu hubungan dia selalu kan dalam huraian kita sudah tahu yang huraian dia ialah hubungan dia positif. Jadi itu untuk penawaran. Lepas tu untuk negatif, hubungan dia negatif. Jadi untuk permintaan dia hubungannya negatif. Okey, macam tu. Jadi dia tu permintaan. Okey. Jadi untuk formula dia ya PD PD sama dengan PS. Jadi kita ambil dia punya persamaan ni, kita tulis saja 28 tolak 2Q sama dengan 12 tambah 2Q. Jadi mau cepat saya buatkan je lah 28 tolak 12, pindah-pindah saja. Jadi ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Jadi 2Q tambah 2Q tambah 4Q 8 12 15 pindah saja lipat. Dekat sini kamu mau tulis unit, pastikan kamu kena tengoklah atas ni dia unit apa. Contoh ada soalan dia tanya kg. Jadi dekat bawah ni kena tulis kg lah. Tapi ini dia unit saja, jadi tulis unit saja. Okey. Jadi lepas tu kita mau cari harga, price. Kita ambil unit ni, pindah pergi, ambillah salah satu persamaan ni. Kalau mau cepat, bukan cepat lah, kalau mau senang, kita ambil 12 tambah P sama dengan 2 tambah jadi Q ni kan. Jadi tambah 2, 4. Lepas tu buat saja. 2, 4, 8. Jadi 20. Lepas tu harga, jadi kita jumpa sudah.
Jadi kita jumpa sudah harga dia dengan unitnya. Jadi bolehlah kita tulis. Oh, jadi macam mana mau dapat marka nih? Dia kemungkinan dia ada dalam 3 marka dia ada dua kemungkinan aja. Kemungkinan kalau tulis nih formula nih kemungkinan dapat 1 marka, kemungkinan tidak. Dia depends on the questions, depends dengan soalan tuh. Kemungkinan ada, kemungkinan dia akan bagi, kemungkinan tidak. Jadi ini kemungkinan ini memang dapat. Kalau betul jadi 1 marka. Ini pas dengan pensyarah kami pernah bagi tahu kami yang uh, kena tulis inilah, kena tulis ini supaya dapat marka. Kemungkinan kalau tidak tulis tulis dia punya jawapan dari segi ayat, kemungkinan tidak dapat marka lah. Jadi ini kemungkinan dapat 1 marka. Jelas kah? Kan lah. Oke, untuk B Roman 1. Oke. Dia cakap sekiranya kerajaan mengenakan cukai RM4 seunit atas barang ke atas barang. Jadi kalau cukai dia cuma berubah untuk penawaran saja. Cukai ataupun subsidi dia akan berubah dekat penawaran. Untuk penawaran saja. Sorry. Coba. Oke. Jadi RM4. Jadi kita tulis balik dia punya penawaran. Oke. Kalau masih tidak faham benda ni, ke mana? Cukai dia akan kurangkan pengeluaran. Jadi di sini P akan tolak dengan RM4 sama dengan 12 tambah 2Q. Ataupun kamu mau direct buat macam ni je. 12 tambah 2Q tambah 4. Depends lah. Kalau kamu sedang mahir dengan buat ni, kamu terus boleh direct buat macam ni. Kalau ingatlah. Tapi kalau masih tidak ingat, lebih baik buat macam ni lah. Jadi negatif 4 ni dia akan pindah pergi sini jadi positif 12 tambah 2Q tambah 4P. Jadi tambah sajalah 12 tambah 4 jadi 16 tambah 2Q PS1. Ini ialah baru. Ini formula.
Ya. Oh, oke. Good, good. Bagus, bagus. Oke. Roman 2. Hitung harga dan kuantiti keseimbangan pasaran baru. Jadi, kita ada kita ada penawaran baru, jadi tukar je penawaran lama jadi baru. Formula dia P D equals P S1. Jadi kita tulis dia 28 tolak 2Q sama dengan 16 tambah 2. Okey. Semua cakap lah. Untuk subsidi pula dia akan tambah lah dengan contoh soalannya dia akan bagi contoh soalannya kerajaan memberi subsidi sebanyak RM4. Jadi dia akan dekat sini dia akan jadi tambah RM4. Bukannya negatif RM4. Sebab dia akan kurangkan pengeluaran. Jadi tambah RM4. Faham kan? Okey. Teruskanlah. Jadi 28 tolak 16. 2Q tambah 2 sama dengan 4Q 28 tolak berapa? 28 tolak 16 sama dengan 12. Jadi 12 per 4. Jadi Q 3Q. Jadi sama juga tadi, pindah saja. Kalau mau cepat, bukan mau cepat lah. Kalau mau senang, lagi senang, ambil penawaran saja. Sebab penawaran dia tambah saja. Faham kan? Ya. Kalau dikenakan cukai dan subsidi mesti pengguna persamaan. Ya. Sebab cukai dengan subsidi dia efek dengan penawaran saja. Dia subsidi untuk tolong untuk dia tujuan subsidi ni dia untuk tolong firma untuk membangun lah, untuk menambah pengeluaran dia. Jadi saya teruskan. Tambah 2Q. 16 tambah 2 berapa unit tadi? 3. Jadi kita buat saja. Tambah RM22. Okey. Settle. Jadi kita tulis dalam bentuk ayat harga dan kuantiti keseimbangan yang baharu ialah RM22 dan
3 unit. Oke, paham kan? Sini. Oke, untuk Roman 3, saya tulis di sini, belum nampak. Oke. Untuk Roman 3, datanya, dia cakap, hitung jumlah cukai yang dikutip oleh kerajaan. Oke, ini dia ada formula dia. Untuk jumlah cukai, coba. Untuk jumlah cukai equals quantity times price. Oke. Quantity ni kita ambil quantity yang baru. Lalu yang harga ni kita ambil yang harga yang dikenakan. Sebanyak berapa? Tadi harga yang dikenakan 4 ringgit kan? Jadi kita ambil 4 ringgit. Ya Allah. Dikenakan oleh kerajaan. Jadi berapa dia punya quantity tadi? Ni nah ini yang baru. Ini yang baru. Jadi kita ambil 3 darab. Tadi dikenakan sebanyak 4 ringgit. Jadi kita ambil 4 ringgit je. RM4. Jadi darab saja 12. Oke. Paham kan? Next untuk nombor Roman 4. Hitung kadar perubahan harga keseimbangan. Jadi dia tanya kadar perubahan harga keseimbangan. Kalau kadar dia minta dalam persen. Dia minta percentage. Dia minta dalam persen. Jadi kalau dia cakap perubahan harga saja, jadi formula dia akan macam ni. P0 tolak P1 tolak P0 sama per P0 darab dengan 100. Betul? Kalau cukai. Pula macam tu. Okey, saya teruskanlah. Jadi tadi yang baru tadi harga yang baru ialah RM22. Jadi 22 tolak dengan yang lama sebanyak 20. Jadi 20 per
20 darab dengan 100 sama dengan, tekan kalkulator, tekan saja. Ini guna tekan kalkulator saja. Jadi 10%. Siap. Setakat ni ada soalan? Uh, oh, ini bukan set trial. Ini dekat ada tu nanti rakan saya akan share dekat soal, ada share soalan tu, dia full set lah. Dia ada 6 set, 6, 6 atau 5 set kalau tidak silap, beserta dengan jawapan. Jadi kamu boleh rujuk lah. Itu boleh. Tidak ada soalan kah? Oke. Oke, faktor pengeluaran jadi mahal. Terima pengeluaran. Betul? Dia akan keluar. Ya. Jadi dia akan mahal lah barang tu. Boleh saya teruskan? Okey. Tak nampak. Sorry. Sekejap. Okey. Ini soalan bab 5. Ini saya ambil salah satu jugalah. Mungkin nanti kamu akan tengok dekat set 4. Soalan 29 ni. Jadi yang ini pasal bab 5. Dekat, bab 5 dengan bab 4 ni dia akan, saya cuma pengetahuan kamu je lah. Saya cuba beritahu je lah. Bab 4 ni uh, kemungkinan akan bagi JPTE kali. Saya tak pasti. Set soalan set ni akan share di mana. Uh, Nanti saya bagi tahu lah. Okey. Boleh saya teruskan kan? Saya teruskan dulu lah. Okey. Untuk pengetahuan kamu, bab 4 dan bab 5 ni dia bercampur. Kamu kena fahamkan bab 4 tu macam mana cari MC, AC, macam mana cari kira keuntungan. Kemungkinan dekat sana. Kalau tak silap lah. Oh, salah. Oh, sorry. Minta maaf. Dekat bab 5. Tapi dia ada berkaitan sikit sajalah. Okey, saya teruskanlah dengan soalan ni dulu. So, mau habis sudah. Boleh saya makan masa sikit? Okey. Last lah ni. 29. Okey. Soalan A. Tentukan harga dan output keseimbangan barang X firma. Okey. Macam mana mau tahu benda ni? Dia punya hukum dia, MC bersilang dengan, ataupun dikatakan bersilang sama dengan MR, ataupun MC sama dengan MR. Jadi kita tengok keluk dia. Sini MR
Ini MC. Jadi yang bersilang ialah ni nah. Dekat titik merah ni. Jadi kita tulis saja harga ialah RM 80. Kuantiti output seratus unit. Dah masuk, siap. Macam tu saja untuk dapatkan 3 markah. Macam mana mau tahu 3 markah? Ini satu, ini satu markah, ini satu markah. Jadi total 3 markah. Boleh ya? Untuk B, hitung keuntungan atau kerugian firma ABC. Jadi macam mana mau tahu? Dia punya formula ialah untuk untung atau rugi ialah QR tolak dengan TC. Okey. Macam mana kita mau tahu QR? QR ialah total revenue. Jadi ni nah AR. AR ataupun MR. Kita ambil AR. Kita ambil AR. Mana yang yang bersilang dengan MC. Jadi yang inilah titik merah tu. Lepas tu dia berapa? 180. 100 unit darab dengan 80 kurungan. PC dia macam mana mau cari? Kita ambil average cost. Average cost. Jadi mana yang okey. Ini ada tipsnya. Macam mana mau tahu? Mana satu? Sini kah sini? Ini kita cuma tengok mana yang sudah keseimbangan. Ini kan keseimbangan. Titik merah ni kan keseimbangan. Jadi satu garis ni ialah dia punya saja. Itu saja kita tengok. Yang lain biarkan saja. Jadi mana yang bersentuh dengan titik keseimbangan, sinilah titik ni. Jadi 150 dengan 100 unit. Jadi tulis dia lah 150 darab dengan 100. Okey. Jadi teruskan buat je. Dengan negatif RM 7,000. Jadi boleh je macam ataupun kamu mau tulis di dalam ayat pun boleh. Firma ABC mengalami rugi sebanyak RM 7,000. Okey, siap.
Oke. Sini. Oke, bagian C. Oke, apakah tindakan sama edisi dalam jangka pendek? Oke, kita kena tahu yang dia ada dua kemungkinan. Dia ada dua kemungkinan yaitu PR melebihi daripada TVC ataupun PR kurang daripada TVC. Yang ini dia akan dia ini akan masih boleh teruskan operasi. Yang ini dia terpaksa menutup operasi. Kenapa ini boleh teruskan operasi? Sebab dia masih boleh menampung keuntungan, dia masih boleh menampung dengan jumlah kos berubah. Ya. Yang ini dia tidak boleh teruskan sebab dia tidak boleh tampung lah. Kalau QR sama dengan QVC, dia ada dua kemungkinan. Dia boleh buat pilihan. Dia boleh teruskan ataupun dia boleh menutup dengan firma tu. Jadi, tapi soalan tu kemungkinan jarang jumpa lah. Jarang keluar. So, majority saya tengok soalan tu dia kemungkinan lebih, dia akan mengalami kerugian, keuntungan, dia boleh tutup ataupun teruskan operasi. Okey, yang ini. Okey, TVC kita ambil sini saja. Jadi, sama juga tengok garisan biru ni mana yang bersentuh. Ini juga. Titik merah yang keseimbangan tu juga. Jadi, 8,000. TVC. TVC sama dengan RM 8,000. Saya kasih ringkas-ringkas dah. Nanti kamu buat untuk panjang-panjang lah. So, saya mau cepat. Saya makan masa banyak sudah ni. Okey. Jadi, kita pun tahu QR dia 8. Okey. Macam tadi ada rakan kita tanya, kalau QR sama TVC macam mana? Dia boleh pilih lah teruskan operasi ataupun menutup operasi. Kalau dia teruskan operasi, dia boleh pengeluaran dia akan mencapai titik paling minimum lah. Dia tidak boleh kasih tingkatkan lagi dia punya TVC. Kalau TVC dia lagi meningkat, dia akan terus tutup. Jadi kena tulislah wajib nanti dalam soalan dalam jawapan tu kena wajib tulis mencapai tahap paling minimum. Okey. Last. Okey, jika harga di pasaran persaingan pesempurna naik kepada RM100, apakah tindakan firma dalam jangka panjang? Firma dia akan naik RM100. Harga dia akan naik jadi RM100. Jadi kita guna kelup ni je. Kita garis je. Jadi boleh nampak lah ketara sangat dia punya AR akan naik atas lah. Sebab harga dia atas. Jadi
sudah terang lagi bersuluh, dia akan tutup dia punya operasi. Jadi jawapan dia akan macam ni. Ah, firma akan mengalami kerugian. Sebab dia QR dia lebih lepas tu pesan dia menutup operasi. Okey, siap. Boleh faham dengan soalan ni? Okey. Okey. Sampai sini saja. Terima kasih yang masih stay. Thank you. Sebab saya sangat ambil banyak masa tadi. Nanti saya akan minta rakan saya untuk share lah dekat apa soalan. Tunggu. Cara macam mana pengiraan untuk harga minimum dan harga maksimum. Harga minimum dengan harga maksimum tu dia pasal cukai atau dia salah. Sorry. Dia pasal keseimbangan dalam bab 2. Ini saya tak macam mana kira pengiraan dia Sekejap. Saya tak pastilah dengan tu. Pasal yang harga minimum dan harga maksimum tu bukan apa ke? Dasar kemungkinan dasar harga maksimum dengan dia tidak pengiraan, dia semua fakta. Patutlah.